Okey, data logger ni kita akan gunakan timer, sistem run, timer kosong, dan timer ni akan activate semula timer ni selepas let's say lah 20 saat. Lepas tu kita akan buat by 1 hari, tapi lambat pula kan. So timer kita ni kita akan sambung pada satu diffu, dan diffu kita akan sambung kepada D10. Okey, data 54 akan sambung kepada data 10. Data 54 ni apa? Water level. Water level kita dah buat tadi. Tengok sini data 54 water level kita. Water level satu lagi yang kita dah buat formula tadi. Kita buat formula apa tadi? Motor speed. Data 60. Data 60. So kita tengok kat sini. Kalau kita tukar kita laras ni kepada 12. 12. Di mana kat sini akan jadi 123 mm dan 17 Hz. Kita dah buat formula tadi. Kita dah kira dah formula tadi. 18 Hz dan 125 ni. So sekarang ni kita nak buat data logger dia. Macam mana? So tadi di data 54 ni kita akan move dia ke dalam data 10. So kat sini data 10, kalau kita tengok apa ada dalam data 10 sekarang. Data 10 ni dah ada 260 data yang sedang dimonitor. Melibatkan tahun, bulan, hari, jam dan saat. Okey. So untuk nak buat tahun, kita kena tambah increment, satu increment ke dalam ke dalam data 10. Kita letak satu kod move A353 ni adalah untuk tahun dan bulan. Okey, ke dalam data 10. Tambah satu lagi increment jam dan hari lah. Jam dan minit. A352. Satu lagi A351. Dan last kita buat satu button reset. Kita movekan dia, kita pointer dia 200. So nanti kat sini kalau saya tekan 002 ni, 002 saya tekan, data 10 ni akan kembali pada 200 lah. Ni dah bergerak banyak ni. So saya tekan 002. Tengok jadi 200. Kan ni apa ada dalam 200? Tengok kat sini. Data 200 dah level terkini 201, tahun dengan bulan, minit dan level balik 4, 5, 4, 6. Okay, nampak tak? Sekarang tak nampak sebab dia tengah gerak. Ini 1, 2, 3 ni level terkini. Ini level lama. Dalam masa 20 second yang ni akan bertukar. Nampak? 1, 2, 3. So dia akan pergi kat D206 pula. D206. Yang ni yang lama punya data. 84842 ni level yang lama. Level baru ni adalah 1, 2, 3 kan. Sebab kita tak ubah apa-apa. Tunggu sekejap. Dalam masa 20 second dah berubah. So ni tahun dengan bulan. Ini jam dengan minit. Macam mana kita nak tengok ni? Kita tukar dalam decimal. Dalam decimal. So boleh tukar dalam decimal, ternampak ni. Tahun 2025 bulan 6. Sekarang dah pukul 3.20. So kat sini pun dah bertukar lah. 15.20. Okey, 15.20. So inilah yang dikatakan data logger. Harap semua dapat faham, hadam.